Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan SRS Mobile. Okey, mula-mula selepas kita install SRS Mobile, di bahagian yang tertulis neraca gemilang dengan tulisan warna merah itu dia akan tulis server. Jadi klik dekat situ, tekan dan masukkan neraca gemilang. Lepas tu tekan connect server baru. Secara automatiknya di bawah itu akan bertukar daripada server kepada neraca gemilang. Selepas tu kita terus boleh login menggunakan SIM card yang telah didaftarkan di atas nama kita. Masukkan nombor SIM card dan password yang telah kita tukar di neracagemilang.com dan baru kita masuk login. Okey, dah boleh masuk. Jadi mula-mula sekali bila first time kita pakai, kita buka ke my account, kita kena check balance. Bila check balance confirm lah kosong, kan? Jadi apa yang kita perlu buat adalah pergi ke bahagian bank in. Di bahagian bank in ada tertera nombor bank yang neraca gemilang gunakan. Jadi kita boleh transfer ke mana-mana account yang kita gunakan. Kalau kita nak transfer ke Maybank, pastikan kita guna Maybank. Kita tidak boleh transfer daripada Maybank ke CIMB, Public Bank ke Maybank, tak boleh. Maybank ke Maybank, CIMB ke CIMB, Public Bank ke Public Bank. Okey. Selepas kita bank in ataupun kita transfer, kita terus isikan form ini sepantas mungkin. Jangan tunggu lama-lama. Okey. Katalah kita bank in kepada akaun CIMB. Lepas tu kita bank in, katalah kita bank in RM500. Recipient reference ni adalah nombor SIM card kita, nombor yang telah didaftarkan atas nama kita. Lepas tu date, tarikh yang kita buat transfer ataupun bank in. Time ini adalah paling penting, ramai orang salah. Time ini adalah time yang sama macam dekat bank slip, waktu kita transfer kat situ ada tarikh kita transfer, bukannya masa yang kita isikan form ini. Pastikan sama, kalau tidak dia akan fail. Okey, lepas kita dah isikan semua maklumat-maklumat ini, kita tekan OK. Maksudnya neraca gemilang akan terima satu info daripada SRS ini mengatakan yang kita nak claim modal yang telah kita tambah. Okey, selesai. Nanti bila dalam masa yang singkat kita akan terima SMS dekat SIM card kita mengatakan tambah modal berjaya. Lepas tu kita double check, kita tekan check balance. Dah ada balance, okey, kita dah boleh start gunakan SRS. Okey, first kali kita tengok di bahagian top up. Top up, cara macam mana kita nak jual top up. Okey, katalah kita nak jual DG. Okey, saya nak top upkan adik saya lah, DG RM5. 5 nombor telefon dia 014 913 5835. Jadi kita tekan OK. Tekan OK, dia akan kata OK, confirm ke nak top upkan nombor ni dengan nilai RM5. OK, confirm, kita tekan confirm. Confirm, dia tulis transaction complete. Bila transaction complete saja, kita boleh verify adakah transaksi itu berjaya ataupun tidak. Kita pergi kepada my account, kita pergi check transaction. Cek transaksi. Okey. Dekat atas ni kita boleh tukar tarikh. Kita ini setakat hari ni lah. Okey, dia tulis kat sini nombor yang saya top up tadi DG RM5, success DN no. Kita check lagi sekali, kita tengok. Okey, success. Dia tulis DN yes. Okey, cara dia kita tekan dekat transaksi tu, dia akan keluar macam ni, share receipt. Adik saya sekarang berada di Melaka. Okey, dia tertera ID unik saya TPA 163931, nama saya Hairi Bahari ADL. Okey, merchant ID nombor saya 0113585860, SIM card yang telah syarikat daftarkan untuk saya. Nombor ini adalah nombor yang saya top upkan tadi. Lepas tu saya boleh share receipt. Share receipt, kita boleh share menggunakan apa saja yang ada, Bluetooth, email, Facebook, Gmail, memo, segala benda lah yang kita nampak kat situ. Kata okey, saya nak share dekat adik saya, WhatsApp. Tekan. Lepas tu kita boleh cari. Okey.
Saya terus hantar resit ini pada dia. Okey, menandakan saya dah top up dekat dia RM5. Selesai. Okey, apa lagi yang kita boleh buat dengan SRS Mobile? Okey, top up PIN nanti kita tunjuk. Sekarang yang saya nak tunjuk bayar bil macam mana. Pay bill. Sekarang saya nak bayar bil TNB. Bil TNB dia akan tanya printer. Saya ada printer. Kalau tak ada printer pun tak apa, tak jadi masalah. Sama caranya tadi macam saya share receipt kepada adik saya. Okey. Connect printer saya. Okey, TNB bill. TNB bill nilai dia RM21 ke atas lah. Jadi saya nak bayar bil TNB sebanyak RM100. Okey, untuk bil TNB dia ada function scan. Dia tekan scan. Kita boleh scan barcode. Okey. Secara automatiknya dia akan tertera nombor bil kat sini. Kita verify balik betul-betul. Bila saya tengok kosong-kosong di belakang ni tak ada pun tertulis di atas bil. Jadi saya delete kosong-kosong. Bawah ni pun sama kosong-kosong. Okey, nombor telefon pelanggan 0102218860. Saya tekan hantar. Please click OK to proceed. Okey. Transaction complete. Bila kita tekan OK saja, secara automatik receipt akan keluar dekat printer saya. Okey, selesai. Jadi caranya sama juga. Kita pergi my account, kita pergi check transaction. Kita boleh tengok bil yang kita bayar tadi sukses ke, ataupun kita nak share receipt kepada orang lain. Complete 100 TNB. Jadi kita tekan kat sini, kita tekan share receipt. Dia keluar macam ni accountnya. Okey, selesai satu perkara. Lagi apa lagi? Saya nak bayar bil satu lagi. Bil, pay bil, bil air. Sains, sebab saya duduk di Rembau, kedai saya di Rembau, saya gunakan Sains lah. Sains bil. Kita nampak nilai dekat sini RM21. Padahal saya punya bil hanyalah RM15.90. Jadi nak tak nak, saya bayar je RM21. Okey, bila tengok kat sini button scan tak timbul. Jadi kita tak boleh nak scan dia itulah. Jadi kita kena masukkan nombor akaun bil saya 050000891015. Pengesahan nombor akaun lagi sekali 0500027891015. Okey, nombor telefon saya 0102218860. Kalau kita bayarkan bil orang, kita masukkanlah nombor telefon dia supaya dia dapat satu SMS. Okey. Okey, verify. Okey, kita tekan hantar. Okey, saya akan dekatkan handphone saya dengan printer saya. Nanti tuan akan dengar satu receipt akan keluar. Okey, complete. Okey, dah bayar. Jadi selesai. Kita dah pergi kepada cara nak top up, cara nak bayar bil api, bil air, bil Astro, semua sama. Caranya sama. Kita dah pergi ke cara tambah modal. Kita dah pergi cara nak keluarkan receipt. Okey, semua ni yang dah saya buat semuanya. Kita boleh tekan dan keluarkan receipt. Tekan dan keluarkan receipt. Kalau kita nak pergi ke belakang, tarikh yang ke belakang, kita just tukar start date and date. Itu saja. Okey, lagi sales report. Sales report kita tengok dia akan keluar macam ni. Setakat hari ni saya dah bayar TNB bill 100, Celcom bill 108, Sains bill 21, DG 15. Jadi profit saya 0.75 untuk hari ini. Jadi saya tengok kalau kita start daripada Ogos, set
Check. Jadi kita boleh keluarkan macam ni lah. Jadi saya dah jual Celcom 600 lebih, Science B, Digi Pin, Celcom, top up Celcom, top up Digi, top up Digi 600 lebih. Altel 10, Maxis, U-Mobile, Celcom Pin, Maxis Pin. Pin ni adalah satu bila kita boleh keluarkan nombor. Biasanya kalau kita beli top up di 7-Eleven tu kan yang pakai nombor tu. Itulah dia Pin. TuneTalk 965 sebab kebanyakan kawan-kawan saya semua pakai TuneTalk. Okey, selesai. Apa lagi? Okey, agent info. Agent info ini adalah semua commission yang kita boleh dapat. Dia akan bagi tahu rate kita. Macam U-Mobile Pin kita dapat 3%. Lagi yang sekarang yang biasanya kita guna, kita jual adalah TuneTalk 7.5 paling tinggi dalam Malaysia. SOX 4.8, Maxis 3, apa lagi, Digi 5, Celcom 5, U-Mobile 7.5 dan seterusnya lah. Okey. Lagi apa lagi yang kita belum cover? Kita tengok sign up. Okey, sign up ini kalau kita sign upkan orang lain menggunakan nombor yang bukan datang daripada syarikat, anda sebenarnya memanggil syarikat untuk block akaun anda. Walaupun dalam akaun anda ada beratus-ratus, beribu-ribu ringgit sekalipun dekat dalam balance ni, sekali anda buat kesilapan iaitu meregisterkan orang lain yang tidak mendaftarkan diri dengan syarikat neraca gemilang, akaun anda akan di-ban terus serta-merta tanpa ada banyak soal. Okey, katalah anda pun nak try lah. Alah, register je lah sekali, try. Okey, try. Jadi syarikat akan check semua akaun-akaun berdaftar ini setiap minggu. Jika ada, terus ban. Okey. Top up sudah, bayar bil sudah, bil api sudah. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.